Kepada yang mempunyai penyakit buah pinggang, lihat video ini sampai habis. Kat depan saya ni ialah pokok lembah batu. Pokok lembah batu ni selalunya tumbuh di sekitar rumah kita. Selalunya dia tumbuh di tempat yang lembap, seperti di dalam pasu dan tepi-tepi pasu. Kalau kita tengok daun dia, bawah daun dia berwarna purple, tetapi dekat belah atas berwarna hijau. Okey. Inilah pokok lembah batu. Pokok lembah batu pokok yang sangat-sangat baik untuk merawat masalah buah pinggang. Apa yang menarik pokok lembah batu ini boleh menguatkan tenaga batin lelaki dan wanita. Okey, kita beralih kepada cara-cara untuk penggunaan pokok lembah batu ini untuk merawat buah pinggang dan juga untuk menguatkan tenaga batin. Cara-caranya ialah anda perlu ambil pokok lembah batu ni beserta dengan akar dia sekali, kemudian macam biasa rebuslah dengan beberapa gelas air. Rebus dengan api yang perlahan. Apabila air sudah mendidih, berilah minum kepada mereka yang mempunyai masalah buah pinggang, dan untuk merawat tenaga batin, minumlah kepada mereka yang mempunyai masalah tersebut.